Manusia ni pelik. Kalau aku cerita kan, kau mesti rasa nak tepuk dahi. So, baru-baru ni ada satu member PM saya. Wing, aku dah bayar 3,000 kepada syarikat pelaburan ini. Mereka janji nak bayar saya 12,000 selepas 2 minggu. Alright. So, apabila saya baca message itu, aku dah boleh agak dah, ke mana arah cerita ini. So, dia teks lagi. Selepas 2 minggu, syarikat tu call balik dan dia suruh dia bayar lagi RM500. Katanya nak verify nama akaun dia. So, kau rasa, dia tanya saya, Wing, kau rasa scam ke tak scam? Alright. Aku terus je tanya dia satu soalan. Dah join kelas saya ke? Then dia balas, tak join lah Wing, mahal lah RM800. Saya tak ada duit nak join kelas. So, aku tergelak je. Betul-betul gelak. Itulah jawapan saya kepada RM3,000 dia tu. So, manusia ni pelik. Kelas RM800 tak nak bayar, katanya mahal kononnya. Tapi apabila datang orang jual mimpi kononnya RM3,000 boleh jadi RM12,000 dalam 2 minggu, senang je hulu duit itu. Tak fikir panjang. Nak belajar melabur tapi tak nak buang masa tengok carta, tak nak baca laporan kewangan yang beratus muka surat tu, dan tak nak pening kepala buat kira-kira gila semata-mata nak tapis saham yang ada potensi. Guna je aplikasi Value Farm. Tekan sekali semua informasi saham terus keluar. Bearish ke, bullish ke, undervalue ke, overvalue, semua jelas. Santai-santai je, tak payah tengok carta pun. Klik link kat bio atau ruang komen untuk join live demo hari ini. Kenapa manusia seperti ini? Alright, so sebabnya sangat senang je. Orang lebih suka percaya jalan pintas. Orang lebih suka beli harapan palsu daripada bayar untuk ilmu sebenar. Ilmu anda rasa mahal, tapi bila kena tipu baru sedar kos itu adalah jauh lagi tinggi dari kos belajar. Sedih, memang sedih, tapi inilah realiti. Ramai yang takut keluar modal untuk belajar, tapi berani keluar modal untuk serah nasib. Sebab apabila belajar, result tak nampak segera. Apabila orang janji kaya cepat, janji bintang bulan, kepala dah mula kayau. Alright? Ingat satu benda ini guys. Kalau ada orang jamin pulangan tetap, janji berlipat kali ganda dalam masa pendek, alright, 100% itu scam. Okay? Tak payah fikir panjang pun. Tak payah bagi chance langsung. Okay? Saham pun tak berani janji pulangan. Bank pun tak jamin boleh kaya 2 minggu. Tiba-tiba datang seorang random, seorang stranger, janji bulan, janji bintang, anda percaya. Come on. Okay? Come on lah guys. Come on. Okay? Kalau betul senang buat duit seperti itu, kenapa dia nak cari anda? Kenapa bukan anak beranak dia yang kaya terlebih dahulu? Okay? Tolonglah guys, tolonglah belajar beza mimpi dengan realiti. Okay? So kalau you rasa belajar itu mahal, percayalah, harga tersilap percaya jauh lagi sakit. Dan harga itu tak pernah murah, tak pernah ada diskaun. So, pilihan ada kat tangan anda, bayar untuk ilmu atau bayar untuk kesilapan. Pilih bijak. Alright, see you guys. Okay, bye-bye.